Korang mesti tertanya-tanya, siapa rakan-rakanku yang ada dekat skrin? Sebenarnya tak patut Overrated. popular pun lah. Overrated lah. Apa-apa boleh kan kita borak santai-santai saja. Mental health ke ataupun sickness ke, those kind of things lah. And then Tapi in the meantime kalau kita tak buat, kalau tak ada projek untuk short film kan, kau rasa apa yang kita boleh buat? Contoh macam selain pada podcast ni, apa benda yang kita boleh jadikan konten lah. Macam video lah pasal macam explain something kan. Contoh pasal topik kereta ke, kan kita explain satu episod tu. At least macam short video lah, macam 10 minit, 15 minit ke. macam ML Studio lah. Tapi kita buat macam ala dokumentari. Maksudnya macam voice over tapi lepas tu kita explain klik macam standard video kat YouTube lah, style Tak macam ada, kita ada masa ke abang nak buat semua tu? Betul? adalah. I mean mungkin lah boleh kalau satu video tu kita share 4 orang lah punya kerja, tapi tak adalah aku fikir tak adalah macam sebulan 10 video ke, mungkin sebulan 1 video 2 video. Tapi tu lah, dia kena ada dia punya niche dia tu. Maybe segmen kecil ni. Okay, kalau kita nak pergi balik dekat topik 88 topik ni, okay, episod ni Lost Media cakap pasal ni, lepas tu Local Scene cakap pasal band ni, Jenayah cakap pasal Mona Effendi, tak tahu lah. Benda macam tu. Tapi kita jadikan video macam untuk post kat YouTube lah, faham tak? Untuk just content. Pasal aku tengok ada a few YouTuber yang kecil-kecil pun dia orang buat style macam tu lah. Dia cerita depan kamera, lepas tu okay, selit-selit ni gambar dia, lepas tu most of the time depan kamera. Boleh je kalau nak buat. Konten-konten tu bah nak based on kita punya konsep ke, macam misteri ke, true crimes ke, atau nak luar dari kotak? Luar kotak pun tak apa, aku kira macam Kira open. Apa-apa yang kita boleh bincang kat podcast, tapi kita sediakan satu video untuk dia. Jadi topik ni macam kecil sikit lah. Contoh macam kita sembang dekat sini pasal crime je kan. So macam dalam contoh kalau kita ambil satu crime tu, contoh kes macam yang heavy sikit lah, macam Kenny Ong tu ke, benda-benda macam satu topik tapi kita jadikan untuk satu video pasal dia je. Macam tu lah lebih kurang. Yang tu kita nak main video tu landscape ke ataupun vertical? Macam yang style siapa tu yang mamat YouTuber tu apa entah, yang Mak Saleh tu yang guna AI, gambar AI tu. Ray William. Style macam tu pun aku rasa okey kot. Ataupun kalau landscape portrait landscape lah. Landscape okey kot. Untuk format YouTube lah. Kalau landscape Ni macam YouTube punya shorts tu, dia macam lebih kepada format mobile tau, vertical. Dia punya shorts. So it's very hard. Macam susah sikit kalau kita nak buat shorts, kita kena fikir dia punya format tu macam kena lain sikit. Dan kalau kita nak buat yang memang untuk YouTube is like vertical mostly kan. So tu kena fikir juga lah. Kalau untuk kalau pasal aku fikir macam ni lah. Contoh macam kalau video-video segmen-segmen kecil-kecil ni nanti akan ada banyak kan. Mungkin ada je 1-2 orang yang nak binge watch episod-episod tu semua. And then mungkin dia tak nak tengok kat phone, mungkin dia nak tengok kat PC ke apa-apa ke, ataupun TV kan. Kalau TV buat landscape lawa. Betul. Aku tengok shorts ni dia punya tu. Shorts is all vertical guys. I'm looking at it kalau to the shot memang phone. vertical. Mostly dia orang akan ambil sorry audio. Ketengahkan. Contoh macam fokus middle part video je. Kebanyakan lah yang tak ada buat landscape. Dia kecil kan. Itulah. So kalau buat macam tu, macam bila korang buat record video tu, you have to keep that in mind lah. Yang korang punya main benda tu dia memang kena tengah-tengah. So that senang kalau kita nak crop kan, dia ada kat situ lah. Rasa boleh lah kot. Macam contoh lah kalau topik tu tiba-tiba run sampai 10 minit contoh.
And then dekat short tu regarding on the same episode juga, cut je lah seminit. Oh nenek. Dom, watch full video masuk. Pasal aku rasa macam topik-topik macam ni interesting kalau buat landscape. Pasal aku fikir okay, orang ni Mamat ni nak tengok dekat TV, contoh lah. Macam dekat phone, even though tak portrait ke apa, but still dia boleh je tengok macam ni kan? Tapi dia taklah full kan, macam shorts punya style. So far aku tengok engagement kita banyak kat arah shots tu. Short kan? 1,000 kot. Itu lah pasal aku macam Because Short shots film kan baru semua beratus je. bite size. So orang macam Yeah. tengok sekejap lah, or you know, Ya. boleh tengok sekejap. Tapi yang aku rasa macam interesting, dia punya shots tu membantu dari segi kita punya view dekat short film kita tu. That's the point lah. Macam promo lah. Tiba-tiba tengok baru-baru ni aku check dah 350 something. Betul? Aku rasa memang benar ke? formula sekarang kot. Kau nak video kau view banyak, kau buat short. I think so. Algorithm dia Safety buat lah macam kot. tu kot. 361 lah. Ni boleh ni. Tak sampai, aku rasa by the time sampai sebulan boleh kot. 1,000. Betul. Sekarang dah berapa lama seminggu, 2 minggu. Baru masuk seminggu. Minggu. Kalau ikut average boleh lah. Seminggu 300. So- 4 minggu dah patut 1,000. So tu lah. Sebab tu tiap-tiap hari aku walaupun gambar kita jadi AI apa, post je. Kan ni aku tengah nak cari apa-apa yang behind the scene masa tengah shoot tu, post je. Tak apa, kita boleh buat ni lah. Kita boleh buat open segment untuk macam kita invite viewer kita ke, kita punya subscriber ke, tulis cerita ke, hantar cerita ke, hantar dia punya pengalaman ke apa ke, tu pun boleh juga kan untuk one segment. Aku ada trust issue sikit lah benda macam tu. Betul lah? Kita tak boleh control public tau. Faham tak maksud? Mungkin Ya, dia faham. cakap dia nak cerita, lepas tu dia buat benda lain. Faham tak? Sebab aku Dia hantar apa-apa benda-benda. faham tak? Aku takut benda macam tu. Sebab account. Tapis lah. Kita boleh tapis. Kita tapis dulu lah. Kita tengok dulu apa dia, konten dia semua, kita tapis dulu. Susah tapis. Betul. Tapi kalau kita buat recorded, rasa boleh lah tapis. So far kita buat recorded semua kan? Tapis je aku malas. Aku Aku tak nak benda yang aku trust issue benda tu lah. Sebab tak. Orang sekarang pelik-pelik tu. Memang tu. Pelik-pelik sangat. Okay lah. Let's say yang tu bila dah in the future dah betul-betul, contoh lah kan, dah besar ke apa-apa, boleh lah buat yang tu. Tapi I think in the meantime kita invite je lah kot kawan-kawan ke apa-apa yang close. Contoh lah. Itu Boleh lah start dengan kawan-kawan dulu semua boleh. Kalau nak start dengan orang yang kenal. Kalau nak start dengan viewers pun, kalau nak cakap nak minta viewers share ke apa, suruh DM aje lah ke komen kat bawah ke macam tu lah. Komen kat bawah. Ada ke korang ada cerita apa pelik-pelik ke? Komen kat bawah. Betul. So, you know. That way kita boleh tapis. Kita still boleh tapis. Kalau diorang DM kita pun kita boleh tapis lagi lah kan. Daripada terus masuk Discord is a bit risky juga. Betul. Aku takut tu je. So, kalau nak recap balik apa yang kita dah cakap, topik-topik untuk kita punya podcast, dan kita dah cakap sedikit tentang kita punya direction short film tu nak ke arah ke mana selepas ni. And then kita dah cakap sikit-sikit based on cik apa punya idea yang kita nak buat based on podcast punya subtopics ni dijadikan bite size ataupun video-video pendek. Kita ada beberapa formula kat sini. So okay, I hope insyaAllah kita manage to tackle one by one lah. So tomorrow nak bincang pasal ni experience shoot jamban.
First topic. Yes, we have decide. Nak cakap pasal horror Giga dah takut. Betul. Seorang-seorang pun dah. Mira ada je kat rumah tu. Padahal idea dia kot. Itulah pasal. Ni nanti tu lah cakap siang-siang lah. Siang. Cakap siang-siang. Siang semua orang busy. Kita cakap pasal local scene. Dia tiba-tiba tukar lagi. Jom lah kita cakap pasal benda-benda light macam ni lah, local scene ke apa ke. Tu tak light tu bang. Nak cerita pasal benda light-light ke? Betul ke? Tak nak ke cerita pasal experience kita? Actually patut start dengan Experience, yes. Buat video tu. Ya, boleh-boleh lah. Not that scary. Ramai Giga. Okey je. Silap lah tak rekod masa Giga tengah buat editing dia. Itulah pasal kan. Guys, Giga masa membuat editing tu. Kenapa senyap guys? Hello guys. Dia macam psycho diri sendiri. Okay, so tomorrow. Okay, boleh lah. Experience. Nanti apa-apa nanti aku tutup lah screen. Janganlah tutup skrin. Betul tekan Kita mute tak tahu masalah. Yang ni aku offer jadi moderator sebab aku tak ada ni kan korang bercerita kan. Kau boleh menanya lah bah. Okay. Aku bagi menanya. Cerita. Okay DB. Boleh. Aku edit episod ni episod. Oh, pandai kau Okay. Boleh tak ada hal. Sekarang ni macam-macam channel kecil-kecil pun aku lagi-lagi macam game kan. Aku kadang-kadang bila tengah tidur aku biar je lah YouTube tu play. Lepas tu channel game ni dia nak cakap top 10 game ke apa-apa. Aku ingatkan tu suara Mamat tu rupanya suara AI. Bapak maju AI punya suara sekarang dah macam betul-betul orang dah. Yelah dia dah belajar dah macam-macam lah tu dah sampai boleh buat suara-suara score apa semua. Boleh buat lagu tak boleh belah. Aku ada tengok kat TikTok dia orang buat video kan. Wih bapak scarily accurate. Kalau kau sekali pandang macam ini AI ke doh macam dia punya kau tengok manusia dia tu macam wih bapak kau macam wih. Dia sekarang software sekarang gila-gila tu. Yang baru-baru ni tak silap kan ada apa raya-raya hari raya haji. Oh Mamat tu terjun daripada aeroplane lah apalah ni lah. Aku tak ingat dia cakap pasal apa tapi yalah dia nak pergi beraya. Dan lembu sekali dengan lembu keluar kan. Sekali dengan lembu keluar. Bapak cool siut. Power gila. Tak dengar yang video yang aku share yang pergi bulan tu. Ya. Hari simpan 1,000. Lepas tu yang last aku tengok dia pergi ni, dia buat macam scary video lah. Nanti aku share kat TikTok. Aku pun tengok pagi tadi kot. Kira juga dia pakai software apa aku yang nak dapat tanya. buat benda-benda tu. Tu bayar. Bayar? Aku ada tengok dia kata bayar mahal juga setahun. Ratus-ratus lah. Yang free pick yang aku guna ni untuk nak buat yang animation tu boleh lepas 10 second lah. Kita orang subscribe bulan-bulan. Subscribe pun 10 second je. Macam topik overrated tu kan, viral tu kan. Nak ke kita letak video tu orang? Nak letak ke video tu? Boleh kena copyright. Bukan copyright tapi maybe kita orang kena bubur kredit lah. Kena letak kredit tu this TikToker or this YouTuber kena letak kredit tu lah. Then kalau diorang PM kita orang, DM kita orang cakap to take it down and we remove it lah. Macam ada a few podcasters pun dia letak video tu tapi dia kecilkan ke. Dia nampak muka dia orang besar-besar, lepas tu kat tepi tu video tu kecil. Ada gak macam tu. And then certain pages pun dia orang tak letak pun video. Dia just react ke. Boleh lah. Tengok macam mana. Alright. Jadi kalau macam benda tu macam memang viral tapi merepek, contoh macam sekarang ni, sampai sekarang ni aku tak faham ini apa? Labubu tu. Labubu. Anak aku pun tahu. Orang tahu tak labubu tu apa? Kamu dah labubu yang tak tahu tu. Oh my god. Aku pun tak tahu tu. Benda tu. Anak aku dah ulang labubu. Bukan anak. Tak cukup viral lah tu. Cukup terlebih viral. Bini aku pun nyanyi
dia dah aku tak mula-mula aku tak tahu apa benda ni kan. Tapi dia keep on nyanyi lah. Tak bubu tu sebenarnya dia is just a vinyl doll, designer doll. Design doll lah macam Tokidoki apa semua tu lah. Tapi disebabkan ada satu K-pop artis ni, dia macam dia ada letak satu kali dekat dia punya dekat X ke apa entah. Tak ingat, dia kata dia suka benda ni. Terus meletup. Terus semua orang tergila-gilakan sampai harga Labubu doll tu beratus-ratus ribu. Ratus ribu? Ni. Okay. Guys, aku dah jumpa sekejap aku cakap. Aku dah nampak thumbnail tak nak. AI biar benar. Scarily accurate tau. AI pun boleh create hantu air. Tiba keluar kepala pula dah. Kau tak rasa takut tu dengan AI ni? Aku macam Kita kena ingat balik, refresh balik memory kita dekat Alkitab Terminator 2 Judgment Day. Benda. Dia ubah topik. before Skynet take over. Ni semua AI punya hal lah ni. Kan tiba-tiba AI dia macam tu kan. So tu lah. Kitab tu dah bagi tahu macam-macam lah. Kita je ChatGPT menyenangkan. Senang nak buat benda. Tengok nanti bila ChatGPT tu dah ada badan. Kalau kitab ke Quran pun cakap dah. Sorry. Tapi saya cakap thank you kot. Okay, lepas kita. Dia akan ungkit balik tu. Dia cakap, kau guna ChatGPT free. Macam-macam kau minta kat aku. Ada lagi satu aku teringat. Atau kat Facebook. Ada AI apps ni, dia boleh buat kau punya gambar jadi porn. Aku pernah dengar tu. Jadi apa? Aku pernah tengok. Kira macam muka kau jadi prawn. Oh, prawn. Pronto. Okay. Dia tu, serius. That's Dia boleh buat disturbing gambar tu tu. jadi dari pakai baju ke tak pakai baju. Benda tu disturbing tu. Kalau ada pedo bear ke apa kan, ambil gambar-gambar budak-budak lepas tu bubur dalam tu. Bapak kotor je. Tu lah. Itu disturbing gila tu. Kecoh pasal Mek Yun jumpa satu grup Facebook pedophile. Aku tak tahu cover ke tak, tapi ni aku tak kat TikTok Mek Yun share lah. Dia jumpa satu grup budak sekolah. Ya. Kat Facebook je. Caprice pun ada juga. Grup Facebook, yes. Oh my god. Ada cover juga. Pasal gambar Mek Yun ke sekolah pun ada ke tahu. Apa aku Ngeri tu sekarang. Memang. Grup budak sekolah rendah. What tak the masalahnya hell, yang tak ada orang report tu tak faham tu. Tak tahu lah apa ada dalam kepala otak dia. Jijik saya. Jijik tu, serius. Orang makin violent, orang makin tak terkawal lah. Tak terkawal lah. Itulah tu aku tengok pula dengan AI sekarang progress lain macam tu. Bapak. Tapi tu lah, secanggih-canggih AI pun macam ni lah. Soul dia tak ada. Dia kosong. Dia macam benda tu dia terbawa-bawa juga dekat alam pekerjaan. Kau dah ada benda ni paling senang. Last kali benda simple kau nak buat, contoh presentation slide. Benda paling simple, ambil gambar, letak play, animate. Ini okay, aku ambil ChatGPT, bam. Tak sekali apa-apa ayat-ayat yang keluar kat ChatGPT ini lah promo dia, padahal tak kena-mena pun dengan promo bulan ni. Contoh aku nak meluahkan apa yang budak-budak office buat Tapi benda macam tu bro, lah kali aku dah buat macam okay, aku bukan nak cakap macam aku tua sangat ke apa, tak tapi bro, aku nak buat projek pun aku dapat presentation brief yang proper, walaupun dia punya description ataupun dia punya PowerPoint slide tu biasa je. Tapi okay, ada title, ada mission, okay, ni sempena promo apa. Okay, aku faham. Ini kau bagi gambar sekelepuk, kan? Ayat pun tak betul, ini pun tak betul, ni pun tak ada kena-mena dengan kita punya produk. Benda je.
Oh, memang lah nak cepat, nak senang kan. Tapi Dia orang nak come on buat lah. tapi tak proofread. Come on. If you want Ah, to nak tipu betul-betul lah sikit. kau nak tipu boleh je nak Effort. tipu. Tapi Effort. you know, at least Dah lah, put malas. Tipu effort pun lah. malas. Ni jadi malas gila je aku. Buat orang malas pun. Tu yang keluar bendera Malaysia hancur, keluar bendera China hancur semua kan. Dah lah malas. Lepas tu tipu. Tipu pun tipu dengan malas. Macam Gitu asal. Tipu kantoi kan. mana? Buatlah effort Tipu sikit. kan. Tapi effort lah sikit. Proofread lah sikit. Tapi at the end of the day aku cuba nak husnuzon. Okay, fine bro, engkau punya second job. Kau punya second job. Tapi kalau macam ni gaya, engkau punya attitude datang kerja, nak senang je, memanjang. Ui, Susah. Kau dekat meeting kau boleh lah mengulang-ulang. Tapi kau rasa orang-orang yang dah ada experience, orang tu tak tahu ke kau tengah mengulang-ulang. Nak pusing-pusing cerita. Come on lah bro. Aku macam sampai satu tahap tu aku cakap, okay, aku siap. Aku dah tak deal dengan dia, aku deal dengan dia punya superior. Aku cakap, kalau next time dia bagi benda ni dekat aku tak layan bro. Saya aku memang tak layan. Kau suruh designer lain yang buat. Benda-benda macam tu lah. Effort, bagilah effort sikit. Kau ingatkan aku punya pekerjaan ni cak ayam ke? Kau nak gambar macam ni, petik jari dapat. Bro, aku ada dignity juga bro. As a designer. Bukan bagi sekadar campak nah. Memanglah benda-benda AI ni untuk memudahkan kerja, tapi it's supposed to be a supplement. Dia supplement dia bukannya benda yang kau kena ambil bulat-bulat. Betul. It's just supposed to help you, inspire you maybe, or tu kan. But not just, take it as is. Okay, this tak boleh lah macam tu. Betul. Macam contoh video kita. Okay lah. Ada certain parts aku minta tolong AI. Apa minta tolong tambah Aliop. Apa idea yang kita ada ni. Ahmad Idham AI. Ahmad Idham. Tapi at the end of the day, kau tengok dari petang sampai ke malam kot kita cuba buat kerja. Still kena baca juga walaupun minta Cik GPT. Betul lah. Kena baca juga apa yang dia tulis tu betul ke tak. Cik Gunawan. Tiba-tiba jadi Luahan session. Luahan hati lah. Luahan hati. AI walaupun kita orang pakai AI, tapi kita orang pakai AI berpada-pada dan AI yang disengajakan. How not to use AI. How not to use AI. Pasal how to use AI. Kita tak ada bajet. Tapi kita cuba sedaya upaya untuk memenuhi lah apa yang ada dalam cerita tu. Tapi tak ada lah sampai macam masuk ChatGPT prompt. Tolong buat aku video macam ni. Bapak ChatGPT pun. Kau subscribe kat aku tak? Nak free je. Tersilap 2-3 kali prompt tu, terus dia cakap, okay bro, see you tomorrow. Okay lah guys. Okay. So, right guys, kita punya sesi icebreaker sudah sampai ke muncak yang tak diingini. Tak ada. So, okay, just to recap balik dari apa yang kita bualkan tadi. So, tadi kita ada touch on what types of topic ataupun content kita cuba nak ketengahkan dekat podcast ni, and also kita ada terfikir nak buat mini content untuk mini content yang lebih kurang macam ML Studio untuk bahaskan apa yang ada dekat ke-8 topik kita sebutkan tadi tu, tapi dia jadi macam smaller version, and also kita ada discuss about kita punya short film, macam mana, apa direction yang kita nak bawa, nak pergi ke mana, jalan cerita dia macam mana kita nak mainkan pelbagai-bagai jenis horror yang ada, genre horror yang ada dekat short film kita. Sebagai orang cakap anthology short film, I don't know how to call it, but dia bersiri lah. Macam mana kita nak berkaitkan benda-benda tu semua. And so guys, that is all for today, for tonight.
And so kita orang dari Oddity, welcome to our podcast. And I Sekejap, kau punya video and Record back. video kau terangkut Giga. Lepas tu dah rapping. Yo, mantap. Video kau dah terangkut dah. My name is Giga, and this is all my friends. DB, Rain, Abba, Ben, kami semua dari Oddity. We all see you guys next time. So, episode 2 podcast kita akan bahas tentang horror. So, stay tuned. Alright, Oddity out. Ciao, Assalamualaikum. Hello, betul. Assalamualaikum.